per 2 tambah dengan 1 per 3. Macam mana nak selesaikan tanpa kalkulator? Korang kena darab 3, darab 3, darab 2, darab 2. Kenapa? Kerana nak samakan dia punya penyebut jadi 6. Betul tak? 30 hari, 30 soalan matematik. Ini adalah hari yang ke-21. 21 guys. Okey, kita nak selesaikan. Senang saja guna konsep pecahan ya. Penyebut samakan tau. Dua ni kena samakan. Okey, first tip yang tersamakan dan penyebut baru boleh buat. Okey, contohnya 1 per 2 tambah dengan 1 per 3. Macam mana nak selesaikan tanpa kalkulator? Korang kena darab 3, darab 3, darab 2, darab 2. Kenapa? Kerana nak samakan dia punya penyebut jadi 6. Betul tak? Sama konsep juga guys kat atas tu. Sekarang P ni P tolak 3 macam mana? Boleh tak kita buat macam ni? P darab P tolak 3. Lepas tu yang ni pula P darab dengan P tolak 3 kan sama? Sekarang atas tu 3, bawah tu dah darab dengan P tolak 3, atas pun kena darab P tolak 3. Yang ni kena darab P kan tadi? Ni, darab P, so atas pun jadi 4P. Sekarang dah sama dah guys. P tolak 3. Yang atas kita boleh darab dalam, 3P, darab dalam, negatif 9 tolak 4P. Apa jadi kalau 3 tolak dengan 4? Jadilah negatif 1P tolak 9 per. Kalau nak darab dalam boleh, P square tolak dengan darab dalam 3P. So sekarang cikgu tengah promote buku Cikgu Debbie dengan kalkulator Cikgu Debbie. Kalau nak last minute study, beli buku Fast Track SPM kerana dekat dalam ni ada banyak topik-topik yang famous keluar dalam SPM korang. Form 4, Form 5 boleh beli. Dekat dalam ni ada 16 tutorial video yang penting untuk korang dan ada 4 jam SPM webinar juga dimasukkan kat dalam untuk korang. Ini kalkulator cikgu jual yang ada pink dan cikgu jual yang ada warna biru. So kalau korang perlukan, boleh tekan back kuning juga kerana cikgu jual original calculator daripada Casio. I'm the official dealer right now. So korang boleh beli terus daripada Cikgu Debbie. Jangan risau. Original. Bukan fake. Okay, tekan back kuning untuk dapatkan sekarang. Thank you guys.